Apa jadi dekat pipi lepas kena sepak? Merah, bekah, paling teruk sampai pecah ke darah lah. Sentuh pipi tu macam haba, panas. Tu tanda pipi kita radang. Inflammation, keradangan. Tapi korang perasan tak? Kawasan kena sepak ni, kalau hang sentuh, seakan-akan macam, kebas lah. Tak rasa sakit. Tu tandanya kulit kita hilang fungsi sementara. Sama lah macam penyakit yang berlaku dekat sekeliling kita. Contoh macam ni. Apa ni? Ni pendarahan dekat otak. Apa lagi? Stroke lah. Stroke akan berlaku apabila tisu otak korang jadi bengkak. Sebab apa bengkak? Sebab tak terima darah. Ataupun berlaku pendarahan. Ataupun berlaku darah beku. Brain cell jadi swelling, inflame. Bila sel otak bengkak, inflame, sel otak mati, muka jadi sengit sebelah. Angkat tangan tak boleh. Kaki sebelah tak boleh gerak. Sebab bahagian otak yang kawal otak muka semua tu dah mati. Dah radang. Keradangan sel otak mati, jadi stroke. Contoh lagi Ni apa ni? Salur darah jantung. Nampak sempit? Yang lain semua berkembang elok je, tiba-tiba bahagian sini sempit. Sebab apa? Sebab kolesterol. Ni kuning-kuning ni. Gamak ni adalah salur darah. Bila kita potong, kita tengok dari atas. Ni semua kolesterol. Tapi kau kena ingat, kolesterol cuma akan sempitkan salur darah kalau mula-mula dinding salur darah kita cedera. Dinding salur darah korang, kalau kau zoom, dia ada satu sel layer yang sangat nipis. Kita panggil ni endothelial. Apa dengar ni? Sel endothelial ni kalau rosak, kolesterol lah yang akan menempel pada dinding itu, lama-kelamaan akan menyebabkan sempit salur darah. Radikal bebas akan rosakkan dinding salur darah dan jadi radang. Kolesterol akan datang menempel dan menjadi sempit. Dan kalau berlaku pada salur darah jantung, kita boleh kena serangan jantung. So again, inflammation. Kita tengok penyakit lain pula. X-ray, putih-putih. Sini pun putih-putih, nampak? Tanda jangkitan paru-paru. Bila kuman masuk dalam paru-paru, kuman akan menyebabkan keradangan pada tisu paru-paru. Bila tisu paru-paru dah start radang, tu yang kadang-kadang ada air dalam paru-paru, ada nanah. Again, keradangan paru-paru juga. Inflammation. Even cancer sekalipun. Tak kisahlah cancer breast ke, cancer ovary ke, cancer paru-paru ke, cancer otak ke, ia juga melibatkan inflammation. Kalau breast cancer, keradangan pada tisu payudara. Sampai mana payudara tu hilang bentuk lah. Inverted nipple, puting tenggelam, bengkak. Yang tu bab cancer. Kalau diabetes, gula yang tinggi dalam darah untuk jangka masa yang panjang. Sebab apa gula tinggi? Masalah insulin resistant. Okey, untuk mudah hampa faham, insulin siapa yang hasilkan? Organ pankreas. Organ ni betul-betul dekat belakang perut kita. Ni bentuk dia. Inilah hasilkan insulin. Tapi problem orang kecil manis, insulin dihasilkan tetapi insulin tak ada function. Sebab keradangan juga. Radang dekat mana? Radang dekat salur darah. Radang organ dalaman. Dan kalau organ pun dah radang, macam mana gula dalam darah nak masuk ke dalam tisu organ? Tak boleh sebab radang. Boleh dikatakan penyakit-penyakit yang membunuh yang berlaku dekat badan kita ni 70 to 90% ada melibatkan keradangan, inflammation. Soalan dia, macam mana kita nak kurangkan keradangan? Buah yang tinggi dengan antioksidan, makanan yang tinggi dengan antioksidan sangat penting untuk prevention penyakit. And dah banyak kajian pasal ini. Penting antioksidan.